Assalamualaikum, my people. Ida Ahmad here. Here Duo from from Kuala Kuala Lumpur. Era Lukman Duo from Kuala Lumpur. Gila sikit sayang banyak semua jadi glow. Do hard on story, takkan tenggelam. Hey, kau dan aku, kita ni idaman. Alright guys, so konten apa kita orang nak buat hari ni? Kita orang nak buat konten 5-minute rules. Challenge dia macam ni. Setiap tempat yang kita nak pergi, contoh kalau kita nak pergi beli makanan ke, kita nak pergi beli air ke, kita kena pergi kedai tu. Lepas tu kita kena order and then kena makan kat situ juga dalam masa 5 minit. Okay? So kalau siapa yang tak berjaya untuk buat challenge tu, maknanya dia akan kira sebagai satu kalah. So secara keseluruhan, bila kata banyak yang kalah, so akan ada blender dan menangnya akan boleh pilih apa hadiah yang dia nak. So kita kena berdisiplin dan juga ikut time. So time nanti kita akan record by dengan telefon lah nanti. Kita akan record dengan telefon. Lepas tu korang boleh tengok lah ini berapa minit tak berjalan apa semua. So korang boleh stay tune and lain konten yang sampai habis. Jangan lupa like and share. Kita jumpa sekejap lagi. Let's go. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah decide untuk pergi ke bawah nak cari makanan dulu. Lepas tu kita akan jumpa dekat sana, okay? So, jumpa korang kejap lagi. Let's go. Nak order, Abang nak pizza ke nak apa? Okay. Bagi chocolate stick satu. Satu je kan? Satu je. Bayar pakai kad? Cepat ada Nurin, masa anda berjalan. Jom. Jom. Kita dah dapat satu makanan. Kita dapat satu makanan. So sekarang ni kita on the way ke... On the way ke mana? Kita on the way ke tempat duduk. Mana-mana yang boleh duduk. Mana. Kan duduk lah tengah jalan ni kan. Duduk tengah jalan kan. Tu. So macam korang boleh tengok sekarang ada Nurin nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aida dan Lukman menjadi idaman hati. Alright, so Aida dah sampai ke cebisan yang terakhir. Habis dah nak tunjuk ni. Dah habis dah. Habis dah. Okay lah. So ada Nurin berjaya habiskan dalam masa yang ditetapkan. So jomlah kita proceed ke destination yang seterusnya. Kedai mana pula? Jom, let's go. Kedai abang punya ke? Boleh. Abang punya pula? Oh, abang tahu abang nak pergi mana? Hot and roll. Okay, jom. Kita pergi hot and roll. Jom. Let's go. Bersama dalam doa, dalam cerita harian. Setiap hari kita syukuri, setiap masa kita nikmati. Aida dan Saya nak chicken and cheese. Saya nak paratha lah. Paratha chicken and cheese. Satu sahaja. Ala carte. Alright, itu sahaja. Kad. A few moments later. Right guys, Lukman dah dapat makanan dia. So, nasib baik tau tak ramai orang hot and roll ni. Kalau tak, ramai gila orang. Sekarang makan sekarang. Bapak panas weh. Makan. Semua nak pakai. Sebutlah panjang-panjang. 5 minit. Laju.
Dah. Boleh. Boleh makan tak? Boleh jadi balik. Okay. Idaman hati cinta mulai di sekolah. Kini bahagia Aduh, sudah sampai ke babak-babak terakhir kan, sampai babak-babak terakhir untuk makanan kita ini. Kenyang. Pada minit tu siap kita ke pantai. Senang makanan senang. Panas kau kan. Hari ni aku macam bernasib baik. Sebab apa tau? Sebab hari ni kedai ni tak ramai. Biasa kalau aku datang mesti beratus. Betul. Dia ada lagi 30 second. Nak relax. Agaknya tengah-tengah bulan dapat. Dia ada 30 second lagi, relax. Relax. Tak ada stressing. So, sekarang ni siapa yang salah? Tak tahu. Lagi tak lebih 5 minit, okey lah. Macam tak lebih daripada 5 minit. Abang boleh countdown lagi. Ada 10. 9, 8, 7, 5. Dah. Yang A je dah masa lah. 5. Jom kita pergi ke next destination. Mana pula Ayah nak pergi? Mana? Ayang lah decide. Ayang. Jonathan decide. Nak pergi mana? Nak beli roti lah. Jom. Let's go. Jom. Alright guys, so sekarang ni Aida Nuri ni dia nak pergi kedai yang berhadapan tempat tu. Tadi tu ni Hot and Roll. Sebelakangnya ada kedai Uju. So sekarang ni kita akan mula challenge untuk Aida Nuri pula. Dia kata boleh tak Jom abang cuci mata. 5 minit untuk kedai Uju. So jom kita mulakan 5 minit untuk dia. Let's go. selamanya bersama kita. Senyumanmu menampar hatiku. Dua hati bersatu. Cinta ini takkan pudar. Kini menatap. Masa tanggapan. Kasih tanggapan. Pusing-pusing dapat yang ini sebab comel ni. Kita dapat comel. 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 So benda ni untuk stok kat rumah. Stok. Tempat latangan. So Jaya dapat tangkap lah ni. Kat Yuju. Yuju. Hari tu dekat DIY. Ni sekarang kat Yuju pula. Okay. Kita geram dengan benda comel-comel ni. Lagi pula benda comel ada function. So don't waste. Ni hasil tangkapan bawah 5 minit. Kalau lama lagi tak tahulah apa benda lagi Okay, jom. Nak pergi Next mana? mana yang? Nak pergi bawah lah. Nak cari roti. Okay, jom. Ni kan? So guys, sekarang ni aku nak cuci mata pula. 5 minit bermula dari tadi. Dari sekarang lah. Mana Acik daripada tadi. Okay, so aku nak jalan-jalan dulu. Aku nak cari kasut bola. Let's go. Ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku. Later that same evening. Alright guys, so sekarang kita orang nak pergi ke apa? Arcade ni. Arcade. Arcade. Fun So kita nak main 5 minit game kat sini. So kita nak tengok siapa yang menang. Agaknya cakap tak apalah, dia tak tahu ni pakar. Ini pakar dia. Tunggu sekejap lagi. Pakar apa? Pakar IT, pakar ekonomi. Okay, so kita jumpa kejap lagi. Let's go. Yeah. Tak boleh main lah. Ha? Tak boleh main. Ni ada? Yang ni? Dia dah tak screw kat situ. Ha? Dia tak screw kat situ. Dah ada. Dia main pakai 2 ke? Tak ada lampu? Lampu tak ada? Dia pakai 2 ke? Ah!
Apa main kat tepi ni je? Aduh. Dah nak kawan ayah. Setiap masa asal kau ada cukup rasa. Jika nanti gelap satu dunia, kita tetap kuat sebab kita percaya. Tak kira berapa kali kita blow up, akhirnya gelap sebab kita memang messed up. Duo from Kolo Loko tak pernah give up. Gila sikit sayang banyak, that's how we glow up. Kaulah hidaman, tempat aku pulang any time of the day. Kaulah hidaman. Habis dah ayah? Habis dah round satu? Tak ada favorite dah? Hah? Oh dah habis dah? Alright guys, so aku dah settle dekat Funscape. Korang nampak ni kat belakang ni Funscape. Okay. And aku cakap mudah lah benda-benda macam ni. Ajak aku main benda-benda macam ni, memang kepakaran aku. Cukup. So sekarang ni dia dah kalah. So jomlah kita ke next destination untuk 5 minute challenge Siapa kita. yang kalah tadi? Oh, siapa kalah tadi? Siapa yang kalah tadi? Okay lah, jom let's go. Tempat aku pulang any time of the day. Kaulah hidaman. Alright guys, so sekarang ni kita dah masuk ke Kaisen untuk mencari hadiah. Abang nak beli something ke ayam? Abang nanti nak beli untuk abang. Ayam mana? Mana? Ayam ada? Awak nak mainan tak? Oh, so good of you. Nak mainan tak? Kan abang je nak buat surprise untuk ayam. Ayam nak buat surprise untuk saya. Nak mainan tak? Surprise dish mash. Sufi. Sufi. Ya apalah mereka. Jom pecah. Saya cari barang untuk sayang, saya cari barang untuk abang. Let's go. Cium. Di antara ribuan wajah yang datang dan hilang, nama kau saja yang tinggal paling tenang. Ida tersenyuman pun perlahan jatuh lagi. Begitulah mula kisah kecil kita berdiri. Kita tak sempurna tapi saling melengkapi. Seperti hujan yang pulang pada bumi. Setiap waktu aku sadar satu perkara, hatiku pulang pada kau semula. Kaulah idaman yang lama ku cari, tempat aku kembali bila dunia sepi. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan lagi. Kita bina esok yang sama-sama kita nanti. Alright guys, so aku dah dapat dah hadiah untuk Aiden Nurin. Aiden Nurin dah ni lah Syul. Aiden Nurin dah siap beli Aiden Nurin dah siap beli dah. Kalau nampak kat situ besarnya. Yang beli apa? Aiden Nurin beli apa? Aiden Nurin beli apa? Besarnya Aiden Nurin. Tapi kita naik motor kau abang.
Mana ni? Oh. Gila-gilanya lah bro. Dia beli bantal shoot. Tengok ni Amulia pun tak payah. Comelnya. Tadi Kita kan dah tengok. beli. Kita tengok. Dia kan dah beli. Tadi lah. Thank you. Tambah tak? Tambah lagi lah. Tambah lagi. Apa tengok ayam ambil warna kelabu tadi, abang ambil warna kelabu juga. Okay. Okay. So apa dah nampak lah ni? Yang tu ada chill vibe. Nampak Nampak? Bantal tu besar-besar tu. Okay lah. Jom kita Kita beli barang yang kegunaan untuk kita bersama. Kita beli barang untuk kegunaan bersama. Okay. So, kau kenapa tak ambil plastik Satu barang je. You nak ambil plastik. Okay lah. Jom. Gimana? Let's go. Kita ke next destination. Let's go. Jom. Peganglah tanganku, jangan kau lepaskan lagi. Kita bina esok yang sama-sama. Kita nanti kaulah idaman penenang dalam. Alright guys, so sekarang ni aku dah dekat dalam padi ni. And yalah, biasalah. Aku teman bini aku cuci mata. Walaupun aku tak cakap 5 minit, dia akan cakap sekejap ya, sekejap. Biasalah perempuan. Biasalah. Okay. So jom kita layankan bini aku kejap. Lepas tu kita ke next destination. Okay. A little later. Guys, macam barang baik ni. Weh, sure lah. Nak ambil satu lah untuk aku. SSL. Oh ada SSL. Ada satu untuk aku. Sama ada Tanjiro. Baik tu belakang dia. Baik tu. So aku pun nak ambil baju ni. So jom kita cari bini aku pula. Let's go. Nak topping pistachio je. Nak acah je. Boleh. Sebab kakak tak ada. Okay. Tak ya. Terima kasih. Oh, sabarnya. Thank you. So kita nak meraihkan Muhammad Luqman. Nak meraihkan Muhammad Luqman atas kemenangan challenge yang telah kita jalankan pada hari ini. So I belanja you this one. Okay? Makan. Yang ni pun ada 5 minit. Tolong 5 minit juga 5 minit juga. Okay. Mesti barang-barang. Dah 100 minit dah benda pegang ni. 100 minit barang dia. Ni tengok je. Tengok macam tak ada apa-apa kan. Ni 100 minit dah pegang ni. Siapa punya tu? Siapa punya ni? Yang kenapa saya beli barang besar-besar? Tengok ni. Yang kenapa saya beli barang besar-besar? Tak tahu ayam. Okay lah, jomlah kita makan. Let's go. 5 minit. Okay. Okay, Muhammad Luqman. Barang banyak. Dia bebel weh. Dia bebel guys. Dia bebel. 5 minit 5 minit. Tolong 5 minit. Jatuh. Bagi apa ni? Stiker. Entahlah stiker untuk apa pun tak tahu. Oh, happy birthday. Tanpa kat motor kot. Tanpa kat motor Okay lah guys, kita sambung sekejap lagi, okay? Hui.
Mau nak pergi mana ada Nuri? Maksud Bosan? Tengok kat sini. Boleh? boleh. Kenapa nak jalan? Kedah jalan. Boleh? Boleh lah. Bye. Okay, bye-bye. Ruben dan Watson berpisah tiada. Deng. A little longer than a few minutes later. Ni boleh buat thumbs up pula. Kalau nak balik ni. Beli apa? Alamak, apa benda ni? Dia comel lagi. Comel lagi? Kat sekolah dah banyak benda comel lagi. Comel. Dah register dah. Dah register dah? Wow, pantas. Jom. Dah jom, balik. Seronok kau So lepas ni takkan ada masalah tertinggal lagi. Sebab apa? Sebab dah boleh letak kat kitchen. Okay. Jom, Jom. balik. Balik. Alright guys, itu saja konten kita pada kali ini. Kita dah settle dah semua sekali challenge and juga semua denda, hadiah semua dah dapat dah. Okay. So terima kasih banyak-banyak pada mana-mana yang dah menonton sampai habis, and thank you very much pada mana-mana yang dah subscribe channel kita orang, mana-mana yang dah like, support semua, terima kasih banyak, and minta maaf juga pada mana-mana pihak yang ada kami tersinggung hati dan perasaan. Harap dapat dimaafkan. Semoga kita jumpa lagi di next content. Idaman sign out. Gila sikit. Sayang banyak. Oh lama tak boleh ya. Okay, bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Eh?